Barisan Nasional ni bak bantu rakyat nombor 1. Baru-baru ni Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri 1 Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyampaikan bantuan musim tengkujuh di Sabah, di mana setiap pekebun kecil termasuk penoreh getah mendapat RM200 setiap bulan selama 4 bulan. Jumlah keseluruhan untuk pekebun kecil di Sabah RM67.62 juta. 67.62 juta, puluhan juta duit kerajaan bantu orang miskin di Sabah. Bantuan RM200 ini sejak zaman Datuk Seri Najib lagi jadi Perdana Menteri. Sebab itu saya katakan bahawa kena pilih, rakyat Sabah kena pilih Barisan Nasional demi masa depan anak-anak kita, demi masa depan negara kita. Sejak zaman Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri lagi, bantuan untuk penoreh-penoreh getah ni, pekebun kecil ni diberikan kepada rakyat. Jadi kepada rakyat Sabah, buat pilihan yang terbaik, Barisan Nasional.